Ini aku nak review sikit lah dekat luar ni kan. Aku nak review sikit berkenaan dengan DJI Osmo Action 6 aku ni. Okay, salah satu sebab yang aku betul-betul minat dengan Action 6 ni, sebabnya bawah dia macam ni korang tengok Kalau aku nak cabut dia, aku tinggal tekan button ni je, kemudian aku dah boleh cabut daripada tapak dia ni. Okay, so kalau aku nak pasang, aku tinggal letakkan je macam tu. So dia dah boleh pasang balik macam tu. Nampak? Okay, so sangat simple Okay, kemudian macam aku punya ni, aku pakai small rig punya ni tau, small rig punya cage. Kalau korang boleh tengok kan, small rig. Okay, so bila pakai small rig ni, aku boleh letak mic aku kat sini kan. Letak mic dekat sini, ataupun kalau cabut macam ni. Okay, so sangat simple. Dan untuk pengetahuan korang, Action 6 ni korang boleh dapatkan dengan harga yang memang aku rasa agak menarik juga So kepada siapa-siapa yang tengah cari action cam yang aku rasa sesuai macam korang nak buat portable macam ni, pegang macam ni pun okey je sebenarnya. Dia tak ada masalah pun untuk stable ke apa, dia tak ada persoalan sangat lah. Sebab dia memang stable Kamera DJI ni bagi aku kebanyakannya memang stable lah, walaupun korang handheld macam ni tanpa ada tripod. Okay, so untuk korang kalau nak dapatkan Action 6 ni, korang tengok dekat bawah, harga dia memang tengah murah. Rugi kalau korang tak grab sekarang.